Rumah ni dia punya hal dinding dia ni ada frame-frame gambar. Okay. Dan gambar tu gambar bogel. Kat dinding tu. Okay. Gambar perempuan bogel. Dinding Dinding ada, dalam toilet ada. dia bersatu-satu ke berapa banyak? Satu-satu. Satu-satu. Sampai bapak aku cakap, macam mana pula boleh gambar ni. So dia menghalang lah. Dia lagi boleh jangan tengok ni. Censored lah, jangan lah. Censored lah. Tapi aku dah mula berfikir lah. Masa tu aku dah, ni rumah apa tu? Masuk rumah ni. Macam-macam hal lah. Bapak aku ada piano. Okay. Sampai sekian masa piano akan bermain sendiri. Oh, Ini apa yang kami sekeluarga lalu. maknanya tak ada orang kat situ. Tiba-tiba Bunyi piano. Ingat ada orang main masa mula-mula kan. Abah kat bilik. Allah. Jadi kau tahu, macam arwah mak aku sampai dia dah lali. Kalau kita beli barang ni, bawa balik daripada supermarket, kan kita akan susun balik. Betul. Barang. Dia akan susun, nanti barang tu ada balik. Oh, Balik. macam tak terusik lah. Jadi mak selalu bercakap seorang lah. Mak kata, jangan kacau aku. Aku mula kecil dulu faham tak faham benda ni. Jadi sekarang baru aku, maknanya aku dapat tahu lah mana ada gangguan. Memang. Sampailah pada peringkat aku membaca buku. Aku selak, dia selak satu lagi. Allah. Ini semua benda real. Depan. Dia selak satu lagi. Aku mandi, tiba-tiba akan tutup api. Ini semua benda kami lalu. Mak aku solat. Dia beritahu bapak aku dengar. Okay. Pasang telinga, dia solat. Dia solat tu redup tau. Setiap kali dia takbir, Allah, redup tu jadi kecil. Lepas tu turun, redup balik. Allahu Akbar.